Oke guys, selamat pagi bersama Sungit Tabak Channel. Sekarang saya berada di Bukit Sematan Resort ataupun Brinsak. Di belakang dia punya signboard no? Ini tempat laluan masuk dekat resort ni. Jalan memang berbatu lah. Ada simpang masuk tadi dari jalan pergi ke Teluk Melano Sematan. Sekarang ni masih awal pagi, pukul 6. Saya nak review dengan teman-teman suasana keadaan di Bukit Sematan Resort Brinsak. Okey, saya nak review tempat-tempat ke sini sekitar ni. Siapa yang nak berkunjung ke sini bolehlah bermalam dekat Bukit Sematan Resort ni. Ini punya view dengan tepi pantai, tapi tak boleh mandi lah, bahaya. Jalan utama masuk ke sini dari simpang jalan besar Teluk Melano tu tidaklah jauh, beberapa minit saja, 2-3 minit lah. 3 minit macam tu lah. Dia punya tangki air. Bukit Sematan Resort. Jalan masuk, jalan berbatu lah. Kita brisk walk pagi ni, exercise sambil meninjau kawasan sekitar ni. Ni ada rock garden, ada tempat untuk santai, mungkin sewa juga ni kalau nak buat aktiviti kat sini. Ada kolam, ke sana ada swimming pool, volleyball, futsal, netball, boleh main ke sana. Kayak BBQ hut ada. Ni beach bar, mungkin aktiviti malam nak minum ke sini mungkin. Sana rock garden, tempat santai petang-petang, kincun pagi-pagi macam ni. Kalau tengah hari ada panas. Reception ke ujung mana, ke tengah tu. Ini ada blok-blok ke hostel. Nah, reception. Kalau nak check in, ambil kunci, daftar ke sana. Kalau nak berjalan pagi atau petang, nak naik ke Bukit Sematan tu bolehlah, ada trek dia. Jalan kaki menaik, meninjau dari atas bukit sana. Karena ada punya Bukit Sematan. Kita tengok dia punya swimming pool. Kita dapat mandi dekat pantai sana, mandi dekat swimming pool ni. Dia punya bar, beach bar.
Pantai nampak dari sini, laut. Ada shower toilet sini. Pantai dia nampak bersih, tidak berlumpur, tapi ya dapat mandi sana untuk keselamatan. Jalan-jalan saja boleh. Tempat bersantai. Bagus pagi ini, masih sejuk, udara segar bertiup pagi ini, kedengaran bunyi ombak. Saya nak pergi ke tepi pantai melihat sekitaran pantai dia. Nah, sana ada signboard, beware of crocodile, beware of jellyfish, obor-obor, bahaya mandi dekat laut ni, pantai ni. Ada beware of crocodile ni, ada buaya. Sekarang ni mana-mana tepi pantai, lebih-lebih lagi sungai, tidak boleh sebarang nak terjun mandi ya. Reptilia itu dah tak terkawal mana-mana habitat dia tinggal. Kita terdapat kawal ya, kita kawal dia sendirilah. Nak mandi itu tengok-tengok, jangan sekali nak terjun, sangat berbahaya. Cantik pagi ni, tenang fikiran mendengar ombak, air laut. Ini pantai dia bersih, persir dia. Bukit Sematan, Pulau Sumatera, gunung selindung di kota Jawa. Dia alai aku, boleh ngasuh penemu, belajar pucau lelengau 1000 guna. Itu dia tempat ni, namanya Bukit Sematan. Ada lagu legend Bukit Sematan, Pulau Sumatera. Memang lagu top, lagu nasional juga tu. Round-round tepi pantai, tengok keindahan sekeliling, mendengar bunyi ombak. Ada beach cafe, nak buat aktiviti game ke sini boleh juga. Tepi pantai ni ada gym. Apa yang minat main gym, ada gym ke sini, Brainsuck Gym.
jalan-jalan brisk walk di tepi pantai sambil tengok view sunrise. View sunrise di pantai Bukit Sematan. Air laut nak pasang ni, mungkin naik. Cucur. Boleh cucur pergi sini. Orang tu bisnes cucur. Ada customer yang orang cumanya tu. Ini mesti orang itu. Ada yang maju pun bisnes tu, ada customer. Sendiri makan, sendiri goreng, sendiri makan. Kita lagi santai tepi pantai ni. Ombak air pasang. Sambil goreng-goreng cucur pisang. Breakfast pagi tu. Nunggak pantai. Ini putek. Ni pas masak di pondok ni. Pagi itu panas. Kalau panas nanti boleh mandi dekat swimming pool. Siapa yang kak mandi tadi? Excited ni. Ni. Nah. Pantai tak boleh mandi, bahaya. Air cantik, air laut mau pasang, kita boleh mandi. Beware of crocodile. Mandi dekat swimming pool ya. Boleh berenang, siapa nak boleh berenang? Nak mandi. Siapa nak boleh berenang? Angkat tangan. Ya aku tahu. Baju putih anda boleh berenang. Apa baju putih? Sikok je baju putih ni. Breakfast mie goreng. Dan bread. Santai-santai bersama family di Bukit Sematan Resort. Kita ambil 2 hari 3 hari 2 malam. Ya ada. Driving dari Kuching, ambil lah slow-slow, berhenti dalam masa 2 jam lah. Berhenti kat Pasar Sematan, dekat tepi jalan. Memandu santai-santai saja. Tak perlu bergaut-gaut. Apa yang main tadi? Nuan yo. Chip. Chip pagi tu. Ini potato. Yo, selamat pagi. Kita nak balik hari ni. Pulang ke Kuching. Ada masa boleh datang lagi. Banyak blok ada banglo dekat depan sana. Sebab mau lihat ke banglo, ke rumah panjang pun ada, long house. Banyak pilihan. Kita main buayan dulu sebelum balik. Pastikan barang-barang tidak tinggal. Mau cek sebelum meninggalkan bilik ni.
teman-teman. Hari ini kita mau check out nah, mau balik ke Kuching. Dah packing barang-barang, check out. Setelah 3 hari 2 malam. Nah, Bukit Sematan puncak dia. Mau naik pergi sana, tidak jauh, 5 minit saja. Cuaca pagi ni masih mendung, kita nak mupuk balik. Ambil sesi foto dulu sebelum balik. Okey, kita mupuk pulang setelah 3 hari 2 malam. Check out, nak balik. Semoga perjalanan selamat sampai ke rumah. Okay, jumpa lagi di lain episode.